Assalamualaikum. Pagi ni kita buat remote desktop untuk ke Masjid Kasimiyah. Kalau kita tengok sini, masjid di Kampung Selat layang-layang kiri di Perak sana lah. Semudah je, semuanya kita boleh buat remote desktop. So tadi JK minta set up live TV ni. Klik setting live TV. So kita ada mimbar punya, yang nombor 1 punya. Dia minta besarkan lagi lah. So kita ada function dekat sini. Dalam masalah time, kita ada function, tekan dekat sini, camera movement. Dan kita boleh besarkan, zoom in, zoom out. Kita boleh gerak kiri, kanan pun boleh. Atas, bawah pun boleh sini. Contoh, ni kalau saya tak nak save lah. Ni boleh gerak, boleh ke kiri. Boleh gerak ke kanan. Okay, ni stop. Ni kita boleh zoom in. Ni kalau dia dah habis zoom in, dia dah habis lah. Dan kita stop. Dan kita boleh zoom out. So, dia ke belakang pun boleh. So sistem ni dia fleksibel sini. So kita boleh zoom in balik. Sini paling besar ni. Ni daripada belakang kita zoom in 25 kali. Z2025 ni maknanya 25 kali lah. Kamera ni duduk paling belakang. So kalau kita dah puas hati dengan kedudukan baru ni, kita tekan button save ni. Okay, tadi saya dah save dah. So saya tak perlu save lagi lah. So mudah je. So kita boleh control pergerakan kamera tu guna function sini. Dan boleh kita save. So kalau kita dah ada preset, ada by nombor ni, katakanlah 2 ni kita preset ke meja kuliah, tekan 2. Dia akan terus pergi ke meja kuliah lah. Okay, kalau 3 ni kita dah preset ke kedudukan solat, tekan 3. So dia akan pergi pada kedudukan solat lah. So dia duduk paling belakang sini. Ni dia set majlis juga. Majlis ni untuk bacaan Yasin lah selalunya. So dia orang ada kursi rendah kat tepi. So macam tu. So kita ada 4 preset kedudukan lah. So yang bagus dia sistem ni, AJK tak payah nak zoom in, zoom out, kiri, kanan, atas, bawah lagi dah. Semuanya tekan button je. Input switch apa semua dah tak payah tekan lagi dah. Sebab kalau tak kita nak kena tekan dalam bilik kan, admin apa semua. Ni daripada remote boleh. Kalau nanti nak pakai phone boleh. Daripada office pejabat boleh. So kita boleh control ni. Kalau kata maghrib, nak buat live tak payah masuk dalam server room lagi dah. Masuk my solat time, tekan je 2, terus ke meja kuliah. So mudah je. Semuanya kita akan kontrol guna dalam sistem my solat time tu sendiri. So, bila dah habis kuliah, sama ada nak ubah pada kedudukan solat. Kalau kuliah maghrib tu, kalau nak maintain lagi kamera, selalunya kita akan pindah dia ke belakang. Kedudukan solat, dah habis solat apa semua. Dan kita akan tekan ni lah, end live TV. So end live TV, sistem akan back to normal. So mudah, semuanya kita guna, boleh guna remote desktop boleh, nak pakai mouse keyboard daripada dalam bilik boleh. Kalau yang tak ada internet tu guna mouse keyboard dalam bilik lah. Tapi dia still tak payah pakai switch, tak payah nak corner kiri kanan apa semua, dah tak perlu lagi dah nak zoom ke. Tak perlu. So kalau nak buat streaming pun dia akan streaming terus je masalah timebox ni, terus ke Facebook, ke YouTube macam tu. Dan kita boleh streaming terus, tak payah nak beli komputer lain apa semua, dah tak perlu lagi dah. Semuanya all in one dalam my solat time. Sebab sistem ni dia integrated. Dia running Windows. So dia lebih mudah lah. Okay, sekian. Terima kasih.